pergi ke laut 30 tahun lebih Baran. Memang anak nelayan lah saya ni. Kita pergi ke laut kadang kita pergi dengan isteri dia. Kadang dia pergi seorang macam tu lah. Tengok macam pergi buka. Kita pergi dua. Dia mendapat laut ni, apa pendapatan laut ni, dia tak menentu. Kadang-kadang dia boleh, kadang-kadang tak boleh. Kadang kita duduk pergi sotong tu, kadang beda minyak balik pun tak apa lepas. Mak tu boleh lah kan. Dia pendapatan dia tu tak tentu orang tau. Memang susah dia jadi ribut apa tu. Susah sikit. Orang kata kalau seminggu tu dalam sehari, 2 hari tu pun belum tentu. Kita nak boleh pergi kan. Tapi dapat barang ni bolehlah bantu. Sikit meringankan beban sikit lah. Ya. Alhamdulillah kami telah selesai 3 hari 2 malam di Pulau Tuba. Kita mengagihkan bantuan bakul makanan musim terkujuh dan set kebersihan. Memandangkan musim terkujuh, pekerja-pekerja di situ adalah penuri getah dan bekerja sebagai nelayan, dan sedikit sebanyak sumbangan yang Yayasan Taqwa salurkan dapat meringankan bebannya dalam masa 2 bulan untuk menunggu musim terkujuh hampir selesai. Itu saja daripada kami. Chill. Jumpa lagi guys next video. Jangan lupa subscribe and like and share.